والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. Allahu Akbar. Negeri paling bahagia nyek bila orang pun ni musim cuti sekolah Allahu Rabbi. Ayat berapa dah kita je Zul? Ayat 90 Allahumma salli. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Ucapan siapa itu? Jadi ayat yang ke-89 Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi wassalam. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun. Allah taala nak beritahu pada kita aja tu, kalaulah doa tu nak dimustajabkan oleh Allah, dalam ayat ni ada dua benda hak Tuhan khabar. Yang pertama, fastaqima, istiqamah. Istiqamah di atas apa hak Tuhan kata. Minta dengan Allah, rayu dengan Allah, jangan sekali-kali akak handbrake. Teruskan buat apa hak Tuhan suruh. Yang keduanya, jangan ikut jalan orang hak dak erti. Jangan ikut jalan orang jahil. Kita hidup atas dunia ni biar kita kenal mana dia orang hak alim, mana dia orang hak jahil. Jadi jangan tebal ikut orang jahil apa cerita sekalipun. Tu dia. Jadi dua syarat ni jelas ada tu. Makna je kalau kita nak doa kita dimustajabkan oleh Allah seperti mana Allah mustajabkan Nabi Musa dan Nabi Harun, walaupun masa Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa tu tempoh di antara yang dimustajabkan oleh Allah itu adalah 40 tahun. Makna doa 40 tahun baru Allah memperkenankan. Tapi dalam tempoh itu terus dia istiqamah, tak peduli pada orang yang tak ada ilmu. Terus istiqamah. Istiqamah ni mesti syaratnya di atas jalan yang benar. Tak boleh kalau kita kata istiqamah di atas jalan kok tak betul. Istiqamah molekmu dah. Dok buang sakokmu ni. Daripada sekolah menengah lagi.
Sampai peceng. Oh, hebatmu. Dia panggil istiqamah, benda makruh, benda haram. Istiqamah ni benda wajib dan benda sunat aja. Faham tu? Baru panggil istiqamah. Jadi makna terus istiqamah. Yang kedua, jangan ikut jalan orang hok dak reti. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala potong skrin itu, potong macam cerita Bollywood gak je tu. Cerita Hindustan, cerita apa nama tu, banyak potong. Sebab apa? Sebab Allah Taala nak kabur benda-benda hak penting je. Tu dia. Hak ni cerita bagaimana doa dan juga mustajabnya doa. Bagaimana sabar Nabi Musa, istiqamahnya Nabi Musa. Baik, sekarang ni Tuhan nak kabur bagaimana Firaun yang dia kejar Nabi Musa sampai mereka dak ingat apa-apa dah. Yang pentingnya dapat tangkap Musa, dapat bunuh Musa. Wajawazna bi bani Israil al-bahra. Ini potong lalu dah je. Kami telah selamatkan kaum Bani Israel dengan melepaskan mereka itu dapat berjalan membelah laut sehinggalah ke daratan. Itu dia. Tapi kalau tengok kepada keadaan Firaun duduk kejar Nabi Musa tu sedap, panjang cerita dia. Cuba tengok kisah Asy-Syu'ara kan. Surah Asy-Syu'ara tu tengok ayat 60. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam dia diperintahkan oleh Allah untuk menuju ke laut. Bila Firaun duk kejar tu, Allah pandu dia penghala ke laut. Bukan pandai-pandai buat, macam juga Ashabul Kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasada. Tunjuklah Tuhan kat mana kami nak pergi ni. Kami keluar daripada rumah, keluar dah. Nak selamatkan diri daripada ayah hak yang jahat, hak sembah selain daripada Allah, pemerintah hak yang sesat. Dan kami tak tahu nak pergi mana ni Tuhan. Mu tunjuk jalan mana. Tuhan tunjuk pergi gua pun gua pergi lah. Faham tu? Tu dia. Kau sekali fikir, tak mau sabar pergi ke gua. Tapi itu keputusan daripada Allah Ta'ala. Maka mereka pergi ke gua. Maka Allah jadikan mereka sebagai petanda kekuasaan Allah SWT. Sampai kiamat orang akan bercakap, orang akan tahu cerita ni. Macam juga Nabi Musa alaihi salam. Allah pandu Nabi Musa supaya pergi ke arah laut. Bukan Nabi Musa buat bijak-bijak. Tak. Allah Ta'ala tunjuk jalan. Lah, mu ada Yusuf. Nak mati dah. 2 minggu tak ada. Alhamdulillah. Kembali ke pakai jalan. Boleh? Benda nak terwana. Rabu kat mata. Tu, dia marah dah sebut dia. 20 minit. Icang. Alhamdulillah. Mana? Beres. Pergi ke Negeri Sembilan. Dah bawa nama kapek. Mana? Pukul 6 mau siapa? Patut pergi. AJM pula. Allah Rabbi. Tuhan kata, mu dengarlah molek orang-orang muda sampai masanya gitulah kita. Amba ni tak tahu buana, tak tahu cerita je. Tahu, ni mujur juga boleh mari juga sejik surat. Nampak tu? Kita orang muda-muda ni tak tahulah. Siapa Umar, Jusuk tu buana cerita. Mungkin boleh gerak langsung pun tak tahu. Jadi masa muda ni buatlah benda hak baik. Dan siapa hak tua kat tak gerak pun pahala boleh lagi. Ke mana Jusuk? Jadi semua ini sebagai bayangan, imbasan kepada kita orang muda. Itu dia Allah. Baik Jusuk, mengasihlah Jusuk mari juga kalau kita tak buat alasan balik daripada nilai faham tu letih tak hari dah. Pergi mari lagi. Nama tu dah ingat mati. Tu ni, kalau dah ingat mati tak hari dah. Itu bagus. Inilah pentingnya kita belajar, ada ingatan. Itu dia. Baik. Jadi kalau kita baca surah Asy-Syu'ara, bagaimana Allah detailkan kisah Firaun dan Nabi Musa. Nabi Musa berjalan, Qarun siapa mereka bersungguhnya ia kerah semua tentera-tentera dia. Takak belaka semua, jangan ada hak lepas.
hok ikut Musa ni biar padang dengan muka. Faham tu? Dah serba-serbi kelengkapan ada. Tahu? Tu dia apa ni kereta kuda, kereta lembu ada belaka. Faham tu? Makna nak kabarnya sungguhnya kerja Nabi Musa. Nabi Musa menghala kepada laut. Waduh, bila sampai di laut, jadi kaum Nabi Musa ini mulalah rasa takut. Depan laut, belakang Firaun. Nampak tu? Kalau pergi ke laut tu ada kapal laut, sabah juga. Ni tak ada, kosong je. Tu kuasa Allah Ta'ala. Jadi Nabi Musa ikhtiar. Minta doa dengan Allah Ta'ala. Tak ada panduan. Maka Nabi Musa ikhtiar. Bukan duduk saja tengok laut gitu. Alah pandan Allah. Tak gitu. Ikhtiar. Nabi Musa suruh kok yang ada kuda tu turun. Ikhtiar. Tahu kok ada pertolongan daripada Allah. Jadi kuda tu sampai ke hidung. Nak apa ni? Akhirnya Nabi Musa kata naik semula. Aduh Nabi Musa suruh pula kok jalan kaki kok tak ada kuda cuba masuk ke laut takut ada pertolongan. Siapa dekat itu nak lemah dah. Berat Nabi Musa suruh naik semula. Basuh kuyup belaka dah. Masing-masing bimbang belaka dah. Wahai Nabi Allah, guna kita ni. Nampak tu? Kalau kita duduk tunggu sini je abang dia kita takak Firaun, takkan kita tak kenal Firaun. Firaun ni kalau dang je seksa orang, seksa sungguh, habis sudnya bunuh lah. Nampak tu? Kita tak tahu. Nabi Musa kata, aku nak guna. Allah tak tunjuk aku mari sini. Tu aku mari sini ni. Aku dah buat bijak dah. Kata Nabi Musa. Alah padan Allah. Tu kira okey tu. Kalau ada usut, berat menanam. Mati dah kita. Terik ni. Dah kita nak pergi mana, kita nak lock gini je. Maka jawab Nabi Musa alaihi salam. Inna ma'iya Rabbi. Qala inna ma'iya Rabbi sayahdin. Bersama aku Tuhanku. Aku buat kerja kok dia suruh. Aku mari sampai kat laut ni. Dia tunjuk aku mari sini. Aku bawa 5 orang ni kalau Tuhan tunjuk aku. Inna ma'iya Rabbi. Aku ni pasti yakin Tuhan bersama aku. Sayahdin. Dia akan tunjuk jalan. Cara mana nak selesai masalah ni. Allah Rabbi. Keyakinan yang begitu total. Tak ada kepada yang lain kecuali kepada Allah Ta'ala. Akhir sekalinya Firaun tengok dah keadaan Nabi Musa dan juga kaum dia ni macam tak ada benda dah. Macam dalam mati dah. Kau suka lah. Takak lalu. Semua tu. Sedar aja lah tentera Firaun. Faham tu? Tiba-tiba Allah Ta'ala suruh Nabi Musa katok laut. Wabrib bi'asakal bahr al-an. Indah masanya wahai Musa. Maknanya Allah Ta'ala nak suruh Firaun apa? Lagi mendak sampai masa dia. Faham tu? Tak boleh. Faham tu? Macam juga Nabi Musa. Nabi Musa berikhtiar. Tak duduk diam. Tak peluk tubuh. Faham tu? Ikhtiar apa cerita pun. Nabi Musa pun tak tahu. Yang tokak dia boleh belah laut. Tak ada. Faham tu? Itu semua aturan daripada Allah. Maka sampai dekat masa dia Firaun dah kemuncak ke rasa suka ni. Sebab boleh takak Nabi Musa dan kaum dia ni. Apa tu? Angang-angang dia tu. Di saat putus asa segala dah. Ketika itu kecuali Allah Ta'ala yang boleh bantu. Ketika itulah kemuncak pertolongan daripada Allah. Firaun dia kemuncak kegembiraan kerana nak takak Nabi Musa. Ketika itu Nabi Musa kemuncak keyakinannya kepada Allah Ta'ala. Maka sampailah saatnya Tuhan tunjukkan kuasa dia. Wahai Musa, katok laut. Faham tu? Dengan tokat kamu. Nabi Musa tak ada banyak cakap. Tak ada nak buat kajian dulu ke? Nak tengok lu apa hubungan tokat dengan laut dulu ke? Ada ilmu apa dulu ke? Faham tu? Tak ada. Takak. Katok juga fangfalak. Pecah air. Dia bergulung-gulung dia naik. Lepas tu wujudnya lorong. Adanya air, ada lorong pula. Celah-celah lorong tu air. Duk bergedik-gedik laut, duk bergedik-gedik ni.
Faham tu? Nabi Musa kata, Masya Allah, ini pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita lalu. Hei! Lalu ke mana? Sampai tengah ni kau takut mampu gitu. Hei, kaum Nabi Musa. Kaum Nabi Musa. Nak buat tu? Duk tengok, duk gedik-gedik mu pun gitu kok Yusuf. Kalau duduk keadaan gitu. Faham tu? Nak masuk mana? Mulut tengok aib gedik. Oh ya juga. Dah kalau kita tak pergi, mulut tunggu orang. Fir'aun nak bunuh kita. Ya juga. Lah. Tak boleh pergi lalu. Belang tengok laut. Belang mulut belebeh. Kang takut. Faham tu? Mu suka apa je tu? Mu pun gitu kau. Faham tu? Anda je kang takut. Habis sesat. Faham tu? Fir'aun pula tak ada cakap banyak dah. Faham tu? Tak apa dah ni. Sebab apa? Sebab kepala otak telah dirasuk oleh syaitan ni. Kebencian siapa memuncak dah ni. Faham tu? Selamat juga Musa ni. Allah ni macam mana dia boleh belah laut ni. Dia tak fikir dah kuasa Allah Ta'ala. Nafsu dia telah mengatasi akal dia masa tu. Kebencian dia kemuncak. Tak ada langsung dah space untuk dia melihat kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia suruh tentera-tentera dia kejar Nabi Musa masuk perangkap Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dipanggil wa makaru wa makarallah. Nampak tu? Masuk perangkap Allah Taala. Dan kaum Nabi Musa selamat sampai ke seberang sana, maka Fir'aun dan tentera dia duduk tengah-tengah laut. Di saat itulah Allah Taala cantumkan balik laut tersebut. Faham tu? Hak yang rasa peliknya, kaum Nabi Musa, dia kata pula kepada Nabi Musa, aku kata dah takut, kata dia. Bahasa mulut sungguh. Bahasa mulut nak cakap. Dia kalau takut pun sesuatu apa muslimat tau. Ke mana? Allah la ilaha illallah. Inilah nak kabarnya. Oh lepas tu dia minta pula, Musa, wahai Nabi Allah, letih itu debu dah hilang lagi. Lapor. Betul dengan Tuhan makanan tak ada ni. Baru Nabi Musa pun doa pada Allah Ta'ala. Allah memperkenalkan doa Nabi Musa. Waktu turun makanan, hok masuk siap dah. Ada siha wa basaliha. Adanya kacang, adanya bawang. Faham tu? Kacang, bawang. Baru makan lah. Ini Quran sebut ni. Makan bawang. Makan kacang. Baru tu. Untuk kekuatan. Baru tu. Untuk tenaga. Berok turun ikan. Faham tu? Berasak lagi. Hei! Jangan makan. Racun kata dia. Racun pula. Nabi Musa kata, racun-racun dia. Siapa lapar makan. Tak makan sudah. Faham tu? Alah makan juga. Masa mulut. Mempupuk mu lah. Masa mulut cakap. Dia serbu tak kena nak kabarnya. Ke mana je tu? Ni nak buat surat ni serbu tak kena. Hei, jangan rompak. Ni sejarah orang lama-lama. Ke mana? Kau tak lama dah siap sejak ni. Ke mana je tu? Mula nak pelawak, aku tahu. Allah la ilaha illallah. Ke mana? Balah kongkang. Oh, nak boleh kesiap sejak ni. Ke mana je tu? Betul ke tak? Berapa ratus kak dah mati ya? Bona? Oh. Dia pula nak ceramah. Aku kata dah. Tak lebih peluang langsung. Dia pula nak ceramah. Kita wih selok mu aja usung. Oh, tak ada lah. Tak boleh wih belah tangga langsung. Bahan lalu. Allah. Oh. Siapa hari ni? Dok hari? Oh, sakit hati je tu. Tak? Macam kaum Nabi Musa ni. Orang-orang duk melebih. Faham tu? Macam-macamnya kata. Ini masalah. Ni petunjuk daripada Quran. Faham tu? Buat hak Tuhan suruh. Sudahlah. Ke mana je tu? Allahu Rabbi. Jadi wajawazna bani Israel al-bahra. Maka selamatlah kaum Nabi Musa AS. Fa'atba'ahum. Af'ala. Masuk je tak ada mikir-mikir dah. Fir'aun terus masuk je. Ikut lorong. Hak yang dibelah oleh Nabi Musa tadi. Air laut duk bergedik-gedik tu. Fir'aun dan juga tentera-tenteranya masuk ke keadaan guana baghyan wa adwa. Baghyan bermakna zulm. Tujuan dia masuk lorong laut tu tujuannya nak tangkap Nabi Musa, nak bunuh Nabi Musa je. Itu maksud al-baghy.
Faham tu? Tak ada nak merendah diri, tak ada nak ingatkan suatu hal, tak ada dah, lupa dah. Sebab apa? Sebab kezaliman, kejahatan dah menguasai diri. Faham tu? Baghyan wa adwa, permusuhan, sakit hati kepada Nabi Musa dan juga orang yang ikut Nabi Musa alaihi salam. Apabila Allah tunjukkan kuasa dia, hatta. Sebab itulah nak boleh kawal perasaan dia bukan mudah buat ajuzui. Faham tu? Nak boleh benci kepada orang kerana Allah, nak boleh sayang kepada orang kerana Allah bukan mudah juga. Ramai kita ni benci kerana nafsu, sayang kerana nafsu. Ini masalah dia. Kadang-kadang kita benci orang hak betul. Faham tu? Kita benci orang hak betul. Orang hak benar. Faham tu? Kadang-kadang kita sayang tu orang hak salah. Ke mana aja tu? Allahu Rabbi. Apabila keputusan dibuat tidak boleh untuk keluar daripada penjara, tak boleh nak buat tahanan rumah. Ada orang bergembira tepuk tangan. Bergembira. Faham tak tu? Makna je dia kawan dak ikhlas ke mana? Dah nampak jelas dah kawan dak ikhlas. Tunggu buat madak apa lagi ya? Astaghfirullahalazim. Ke mana je tu? Apa benda lah? Allahu Akbar. Ni sejarah terakan. Orang akan tengok macam mana. Nampak tu? Orang boleh menilai macam mana. Allahu Rabbi. Inilah watak-watak yang menyebabkan kuasa dan juga agama kita semakin hari semakin terhapus. Tak sedar je tu. Ke mana? Allahu Rabbi. Dalam sejarah menteri wilayah bukan orang Islam. Ke mana? Timbalan pun bukan orang Islam. Mu cakap kenapa ni ustaz? Buat contoh je. Faham tu? Nak suruh mudah faham. Biar kita reti. Sesuatu keputusan jangan ikut emosi. Kena ikut benar ke salah. Kena ikut benda tu betul ke salah. Halal ke haram. Tuhan suruh ke Tuhan marah. Ke mana? Allah Rabbi. Ke mana je tu? Apabila kita ikut emosi, ini masalah jadi. Macam Fir'aun ikut emosi dia. Faham tu? Padahal dia ada peluang pun. Dia ada peluang pun. Tapi dia tutupkan peluang tersebut. Akhirnya apabila dia telah nak lemah. Hatta idza adrakahul gharaq. Bila dah nak mati lemah. Bukan mati lemah. Kalau mati lemah nak cakap guana lagi. Nak mati situ. Itu bahasa Arab. Faham tu? Makna siapa ingat nak mati. Nak mati lagi. Faham tu? Bila ngak nak mati tu. Qala. Katalah Fir'aun. Amantu. Kau tengok. Tengok aja tu. Amantu lalu. Apa makna amantu? Aku telah beriman. Khodoh. Sedap muncung dia. Tadinya suruh tentera dia. Jauh. Ya. Takak Musa. Dak sedok khabar. Jangan kena lagu ni ke? Tuhan dah selok dah tempat mana dia nak pergi tu. Mula-mula ada amantu. Aku telah beriman. Khodoh. Sedap muncung. Ni amantu. Annahu. Sesungguhnya siapa? Ayo Tuhan, iaitulah Allah. Adalah la ilaha. Tidak ada Tuhan illa kecuali alladhi amanat bihi banu Israel. Baru percaya Tuhan hak sebenar-benar adalah Tuhan hak yang kaum Bani Israel yang ikut Nabi Musa yang selamat daripada mati lemah dalam laut ni. Tapi dia tak tahu Tuhan macam mana. Dia tengok kaum Bani Israel yang ikut Nabi Musa itu selamat. Dia kata aku beriman dah wahai Tuhan. Aku beriman dengan Tuhan. Hak yang kaum Bani Israel itu beriman. Dia tak kenal apa pun. Tapi tujuan dia nak selamatkan dia daripada mati. Nampak je tu? Baru menyesal. Sebab itulah kita nak buat apa pun. Jangan sampai ke halkum. Nyawa di halkum. Baru nak taubat tak jadi apa dah. Dan kita tauhid lama dah disebut. Faham tu? Dan kita pekoh bak taubat pun dia sebut. Dan tafsir pun dia sebut. Nampak tu? Allah Ta'ala boleh terima taubat hambanya selagi mana
qabla an yugharghar, sebelum nyawa siapa di halqum. Nyawa siapa di halqum an yugharghar tu maksudnya bunyi. Haji-haji tak biasa tengok dak orang nazak? Dua kali. Dah cuba khabar sikit macam mana rupa orang nazak. Bunyi mana? Orang ambil tahu. Orang kata kok juga. Orang kata kan. Oh, kalau kena kata gitu kena marah pula. Nak boleh tengok orang nazak payah, bukan mudah. Dah sungguh seumur hidup hamba 3 orang baru dapat. Kebiasaan Assalamualaikum Ustaz, boleh hak main nazak. Ayah tak ada dah. Biasa gitu lah. Aja Zul berapa kali seumur hidup ayah dia itu? Sekali baru. Kau mas pandang tu. Sekali tengok. Ni mesti duk angdok Mesti duk angdok sekali je seumur hidup dia tengok orang nazak. Memang kau tengok orang nazak putus getah habis segala hak nafsu nak ke dunia. Tak sungguh. Putus getah habis. Allah lagu ni keadaan ya Allah. Aduh, mabuk. Sakarat tu masuk mabuk. Mabuk tak sedar benda. Mula sana baca ayat Quran pun tak sedar dia masa tu. Dia dengan Tuhan dia masa tu. Oh, inilah saat yang paling penting. Selamat ataupun tidak kita. Hak itulah hak yang sebenar-benarnya. Hak inilah kita cadang awal dengan kita beramal dan buat kebaikan. Aduh, apa buat kebaikan sungguh ni sebab kita takut. Hak yang saat akhir tu mana tak tahu. Dan kalau kita buat benda jahat, nah, akhir hayat kita dalam keadaan yang tidak comel, Allahu Rabbi. Makna nak kamu bunyi siapa bunyi belarang. Makna nak kamu tu sakit. Nabi pegang tangan Aisyah. Siapa Nabi bisik, siapa pegang Aisyah letak kepala dia dekat dengan mulut Nabi nak dengar sebab lemahnya mulut Nabi yang sallallahu alaihi wasallam. Allah, sampai dada Aisyah bertemu dengan dada Nabi nak dengarnya Nabi kata apa. Nabi bisik, innal mauti la sakarat. Nabi bisik kepada Aisyah, sesungguhnya mati itu ada sakitnya. Allah, kalau Nabi yang tidak ada dosa, yang maksum, Rasul, manusia yang paling disayang oleh Allah, lagu tu Allah buat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbi, kekasih Allah Ta'ala. Siapa hati Tuhan buat gitu ke Nabi? Contohlah, nampak tak? Tapi pasal apa? Sebab Allah tak nak kabar ke Nabi. Inilah hakikat setiap manusia. Tidak ada pengecualian. Nampak tu? Siapa pekat Nabi tengok Fatimah menangis teresok-esok. Tengok teruknya keadaan Nabi yang berpeluh muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pesan lagi kepada Fatimah, wahai Fatimah, dosalah nangis. Lepas ni ayahmu dak sakit dah, kata Nabi. Allah. Kalau kita baca dialog tu, kita menghayati sungguh-sungguh, boleh mengalir air mata dak sedar. Dak sedar air mata mengalir. Dak sungguh sangat genting situasi itu. Nampak tu? Tu dia. Tak ada orang lain masa tu. Sayyidina Ali, Aisyah, Fatimah. Tu 3 orang dia ada masa tu saat Nabi akhir. Abu Bakar pun tak ada. Sebab masa Sayyidina Abu Bakar masuk sejid, masa hari Nabi wafat tu, Nabi selok jendela kan. Nabi selok lasi rumah. Nabi tengok ramai sahabat. Dok, dia mari sejid. Allah. Nabi rasa suka, lega. Sebab apa? Sebab penuh sejid. Sebenarnya bukan hari Nabi wafat aja. Sebenarnya 2 minggu sebelum Nabi wafat, sahabat-sahabat yang mari terasa tau. Siapa peka ada sahabat yang buat kemah depan rumah Nabi. Rindunya ke Nabi. Nak tengok muka Nabi, wajah Nabi. Nak kabarnya. Siapa peka saya nak ubah papah Nabi. Duduk depan pintu. Nak tengok sahabat. Allah Rabbi. Itulah kasih kepada Rasulullah. Rasulullah kasih kepada sahabat dia. Nampak tu? Oh, kalau kita baca sungguh sejarah ni, menangis tak sedar.
Betapa hebatnya Nabi SAW sayang kepada umat dia. Ada satu riwayat mengatakan, Nabi kata, kalaulah boleh, biar aku seorang je rasa sakitnya mati ni, supaya umat aku tak rasa sakit ni. Dan waktu Nabi memohon pada Allah Ta'ala. Nabi memohon pada Allah, tapi Allah kata tak ada, wahai Muhammad, kullu nafsin dha'iqatul maut. 2 kali Tuhan ulang. Yang pertama surah Ali Imran, yang kedua surah Al-Anbiya. Lafaz yang sama. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya yang bernyawa, setiap yang bernyawa mesti rasa mati. Bila rasa mati, wahai Muhammad, dia rasa sakit sendiri. Sakit tu tak boleh pindah pada orang. Tak boleh pindah. Sebab tu kita tengok, bukan mati, sakit hok yang sakit. Sakit hok dalam mata ni. Faham tu? Ngereng, tak boleh, hok tu tak boleh, tak cakap, nak cocok biuk, sakit juga. Nampak tu? Lelah Nak kalau orang kena kanser, Allah, doktor nak khabar ustaz, sakitnya, panahnya, nyocoknya. Faham tu? Ya Allah. Nampak tu? Maknanya dia hanya mampu luah perasaan, tapi kita tak terasa sakit dia tu. Cumanya kita rasa je perihnya apa yang sedang dia lalui. Sebab itulah Fatimah radhiyallahu anha pun begitu tengok ayahanda dia Nabi SAW keadaan teruk lagu tu. Sampai Nabi pesan dalam keadaan mulut yang lemah. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar pun tak ada kebiasaannya. Sayyidina Abu Bakar ni setiap kali lepas subuh, dia singgah rumah Nabi. Lepas subuh singgah rumah Nabi. Sebab Nabi pesan dah kepada isteri-isteri Nabi yang lain. Mu faham tak apa hai? Isteri-isteri, mu faham? Hei, mu faham ke tak? Nabi nikah 9 orang sekali. Faham tu? Masuk bukan sekali akad, bukan hok duduk himpun sekali tu. Nabi nikah 11 orang. Faham tu? Tapi hok duduk sama satu waktu tu 9 orang. Jadi masa Nabi sakit, Nabi minta izin kepada isteri-isteri hok lain. Boleh tak ambo minta gelerang-gelerang demo, semua ambo nak duduk masa sakit ni di rumah Aisyah. Semua isteri kata silakan wahai Rasulullah. Kalau kalian nak jumpa aku, marilah rumah Aisyah. Faham tu? Nabi minta izin. Allah Rabbi. Nampak tu? Jadi bila rumah Aisyah, mudahlah saya nak Abu Bakar nak pergi. Faham tu? Balik sejik waktu subuh, pergi rumah Aisyah. Tengok keadaan Nabi. Baru keluar menguruskan keadaan masyarakat. Setiap hari lepas subuh, begitulah saya nak Abu Bakar buat. Tetapi pada hari hak Nabi nak wafat tu, Nabi selok nasi sebelum sahabat-sahabat sembahyang subuh. Lamalah sejik ni. Nabi senyum. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Allah, senyuman Nabi yang terindah dalam hidup aku, yang pernah aku tengok wajah Nabi. Bukan Sayyidina Abu Bakar je, Sayyidina Osman pun gitu, Ali pun gitu, Umar pun gitu, Abdul Rahman bin Auf pun gitu. Bahkan sahabat-sahabat lain pun rasa lega. Segar dah Rasulullah tu amak. Segar dah. Faham tu? Ini senyuman terakhir Nabi. Nabi senyum tu sebab apa? Ramai orang mari sejid Nabi. Mari sejid waktu subuh tu ramai. Nabi suka. Faham tu? Jadi orang yang mari sembahyang waktu subuh di masjid ni, Nabi senyum pada dia. Allah. Kalau orang payah lagi nak mari sembahyang di masjid waktu subuh, kena beringatlah molek. Ada tu? Kena beringat molek. Nampak tu? Lepas daripada sembahyang subuh, Sayyidina Abu Bakar hari tu tak pergi rumah Nabi. Dia terus buat kerja macam biasa untuk menguruskan rakyat. Tak berapa lama waktu duha, siapa berita kepada Sayyidina Abu Bakar, Nabi tak ada dah. Masa tu Sayyidina Umar ngamuk dah tu aja tu. Apabila dia Fatimah dan juga Aisyah khabar Nabi tak ada dah ni, di antaranya Osman, menantu Nabi, Sayyidina Umar, pak tua Nabi. Ni di antara hak dekat, hak yang siapa awak. Bila Sayyidina Umar tengok Nabi tak ada ni, dia keluar daripada rumah Nabi. Siapa kata Nabi wafat, mari sini. Biar aku kerak tekok dia. Mari.
Senyap lagi. Orang sedih pun jadi takut ketong nanti. Faham tu? Oh, yang terbaik Sayyidina Umar. Sebenarnya bukan Sayyidina Umar tak tahu yang Nabi tak ada. Faham tu? Sayyidina Umar tahu, tapi itulah kemuncak kasih sayang Nabi. Kasih sayang Sayyidina Umar kepada Nabi SAW. Tak boleh dengar, tak boleh dengar orang kata Nabi tu tak ada. Faham tu? Nabi hanya pergi sekejap seperti mana Nabi Musa yang pernah bermunajat dengan Allah selama 40 hari, kemudian dia balik semula. Nabi akan hidup, Nabi akan jumpa kita semula. Cuma Nabi pergi sekejap aje. Apa tu? Sampai begitu pandangan Sayyidina Umar nak khabar sayangnya kepada Nabi, tak mui orang tu kata Nabi wafat. Itu je sebenarnya. Allahu Rabbi. Bila Sayyidina Abu Bakar mari tengok riuh belaka dah ni. Sayyidina Umar dot ayang pun. Apa dia Sayyidina Abu Bakar dot ayang pun Sayyidina Umar ni. Dia tahu dah perangai Umar mana. Faham tu? Kalau ayang kau berat. Faham tu? Dia pun masuk dalam rumah, perak tengok mayat Nabi, masya-Allah. Dia cium dahi Nabi. Sunnah. Bila kita pergi ziarah orang mati, kalau suka duduk kapal lagi, sunnah hukumnya dia cium dahi. Sebab ini perbuatan sahabat yang besar. Faham tu? Dan juga Nabi sendiri pun sebenarnya. Jadi Sayyidina Abu Bakar cium dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar pun keluar. Dia berkhabar, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Muhammad itu adalah rasul yang daripada Allah Taala yang sebelumnya telah diutuskan rasul-rasul yang amal. Awa immata apa immata, kalau sekira Nabi itu mati, kamu nak berpusing tumiknya. Apabila dengar lagu tu gak, melutut lalu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Melutut lalu Sayyidina Umar. Menangis tu esok-esok. Duk lawang Sayyidina Abu Bakar. Faham tu? Tu dia. Akhirnya berkelubunglah ketika itu suasana kesedihan mengiringi jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Makna nak khabar je bagaimana sakarat itu ada sakit dia. Dan setiap orang akan lalui. Semua orang akan lalui. Yang kita duk tebal sangat belajar, dengar, baca Quran, buat baik ni sebab kita nak seawal sebelum kita berpisahnya daripada dunia ni, biar Allah beri yang terbaik dah pada kita. Itu yang kita minta. Faham tu? Segala amal yang kita buat ini penentuannya saat nak mati. Saat nak mati. Segala amalan yang kita buat tu akan selok belaka tengok. Kalau banyak hak benda baik, mudah-mudahan lidah kita mudah nak mengucap la ilaha illallah. Kalau mai tengok banyak benda hak uduh, benda hak jahat juga. Ada benda lah. Kerana justru payahlah sikit nak mengucap. Sebab itu kita kena banyak doa. Itulah saat yang paling penting dalam hidup manusia. Hamba tak tahu macam mana nasib hamba. Tuan Haji pun tak tahu, semua tak tahu belaka. Sebab itulah kita jangan fikir kecuali benda baik. Waduh, sebab apa kita nak benda baik di saat kita berpisahnya daripada dunia ni. Masa tu tak ada orang boleh bantu dah Haji. Pelawak belaka. Ni musim-musim cuti sekolah. Ramai orang main dengan anak cucu kau. Ramai orang main dengan anak-anak lah. Faham tu? Bagus, tak ada masalah. Tapi jangan siapa pekat makngan kepada hak yang perintah Allah SWT. Siapa pekat sembahyang pun lambat. Faham tu? Sembahyang pun tak berjemaah. Sibuk sangat duduk cakap. Sibuk sangat duduk makan. Tak ada lah yang makan je tau. Jumpa dah nak. Dah mumak je. Nak masuk kenapa? Nak cucu balik. Cuci sekolah. Faham tu? Tanya makan je. Keluar ni. Aduh dia. Allah Rabbi. Baguslah, tak ada masalah. Tapi jangan siapa ganggu hubungan kita dengan Tuhan. Keluar ni. Jadi makna je. Itu macam biasa. Tak ada masalah apa. Jangan ganggu hubungan kita dengan Tuhan. Anak biar kena reti. Ayah pun kena reti. Ayah anak nak balik rumah pada rumah ayah tu. Biar nampak apa di masa-masa mana. Jangan pergi sepuk-sepuk nak sembahyang. Faham tu? Tok pergi mana tak sayang cucu. Faham tu? Kerana je tu. Ni jadi budak mula.
Jadi budak mula duk melakar jadi lori. Wah, cucu naik atas belakang. Dia pula lenga, tak okey. Ni. Jadi kuda, kuda. Ni. Keroda je tu. Ajak orang di kolam renang. Baik dah. Ajak kata, kolam renang pula, hok plastik tu. Kolam renang hok betul. Kata, nak mandi kolam dengan tak okey lah, kata dia. Tak okey, ingat kan nak mandi kolam dekat Batu Buruk. Lah, you buat keluar. Hok plastik tu. Belum isi air. Tak okey lagi. Lagi tak okey. Lah, aku ingat kolam lain. Cukup lah tak okey pun jadi budak. Tak ada apa ada. Saya ke cucu. Ke mana? Parok sungguh. Ke mana ni? Ke mudak gitu. Tak pelawak nampak tu? Buat belaka hok cucu sungguh. Mengakok lah. Tolok dosa. Allah. Baik, tak ada masalah. Boleh je. Nabi pun gitu. Hasan Hussein duduk atas belakang Nabi. Faham tu? Nabi tengah sembahyang. Sujud. Perut je nak atas belakang Nabi. Ya ogek. Dia ada kuda dia dok gerok. Okey juga belakang Nabi ogek. Ada kuda dok gerok. Hasan Hussein masa kecil. Faham tu? Dah tak jadi kuda dia. Jadi tunggu. Nabi pun baru Allahu Akbar. Baru bangun daripada sujud. Siapa Hasan Hussein puas dah. Khabar atas belakang Nabi nak kabur. Kalau kita pong malu ni. Kabur kira sangat ni. Orang semayang pun dok beti. Kena. Nabi lok cucu dia main atas belakang dia. Nyek. Siapa puas cucu dia. Tak jadi kuda dia. Dok gerok dia. Baru turun. Baru Nabi Allahu Akbar. Baru bangun daripada sujud. Dahsyat. Maknanya boleh, tak ada masalah. Tapi jangan siapa pekat ganggu masa kita dengan Tuhan. Tok Ki pun tua dah. Esok lusa dah Tok Ki. Mu ganggu pula dia daripada sembahyang berjemaah dan sebagainya. Ke mana ni? Ni anak-anak pun kena reti bahasa juga. Mana tu? Allah la ilaha illallah. Baik. Kat mana aja tu? Suka kenapa? Nampak tu? Ni Fir'aun. Tu dekat dengan Nazak. La ilaha illa. Makna tak ada Tuhan baru mengaku. Kecuali alladhi amanat bihi Banu Israel. Kecuali Tuhan yang kaum Bani Israel itu beriman. Hak lebih dok malu. Wa ana minal muslimin. Aduh. Aku daripada orang hak serah diri, kata dia. Aduh, ucapan Fir'aun ni. Aku orang Islam, kata dia. Aku orang Islam kau. Aku serah diri juga, kata dia. Aduh. Kerana itu. Ni Tuhan sebut. Bila sepi tak gitu lah. Nampak tu? Allahu Rabbi. Jadi bila kita baca ayat-ayat pasal Nabi ni kan, kita mari satu perasaan. Warna kita. Ke mana? Tuhan tunjuk depan mata kita ni. Mu yang buat zalim sangat. Sebab itulah Allah seksa orang yang paling zalim atas dunia ni dengan air. Sebab tu air jangan termain-main. Amba ingat lagi Syekh Hasan Haidar, ulama Yaman. Dia mari kampung kita kan. Ingat tak masa Belukar Bukit dulu. Hak 5 orang mati sekaligus. Anak-anak mati. Tak bayangkan pukul 9.30. Pergi mandi sungai dah. Apa ke benda? Masa tu Syekh Hasan tu duduk baca Quran. Tepi sungai. Tepi Belukar Bukit air terjun tu. Pukul 9.30 pagi apa benda mari mandi sungai. Kita duduk tepi sungai apa ketor dah. Faham tu? Sejuk air dia kat Belukar Bukit tu. Tapi itulah tanda. Waktu kuasa Allah Ta'ala. Mu mati Sydney apa cerita pun. Timing dia pukul 9.30. Apa tu? Makna je walaupun nak elok guana pun daripada pucuk Shah Alam mu mari, rupa-rupa nak mati situ rupa-rupa dia. Pagi aja Zul, pukul 9.30. Orang tak dibuat orang pukul 9.30 mana sungai. Allah la ilaha illallah. Tu mana? Tak ada lah jaketnya apa benda tersebut, rupa-rupanya panggilan kematian situ. Syekh hok mula-mula tengok. Tolong, faham tu. Syekh panggil orang.
Faham tu? Tu apa? Dia nak kabarnya siapa masa je akan pergi lah. Jadi nak kabarnya Allah Subhanahu Wa Taala menyeksa orang yang paling zalim atas dunia ni dengan air. Dengan air. Sebab tu bila kematian melibatkan air ni organ-organ badan mudah sangat repuk. Dia tu mudah repuk nak kabarnya. Tu dia. Jadi Firaun hak yang lawan Nabi Musa ni, hangpa tengok dah. Firaun hak yang lawan Musa ni masih ada lagi mayat dia diawet kan dekat muzium Mesir. Nak kabar siap jaga molek suhu dia sebagainya tu macam-macam. Tu kecek je orang. Firaun hak lawan Musa kecek je. Tangan dia tak lipat. Tangan dia tak lipat. Gini tangan dia. Gini macam beliau gitu. Kecek je orang tapi nelang. Bahaya orang kecek ni. Itu. Siapa mengaku dia Tuhan Pak Firaun ni nak khabar. Siapa ada masa dia Mesir. Ada hak seorang tu dia nak ikut buat Mesir kan. Dia kata kamu nak ikut buat ustaz nak pergi tengok Firaun. Mu gila ke aku? Nak tengok Firaun. Allah, mu tahu tak Firaun tu siapa? Firaun ni orang yang paling jahat atas dunia ni. Tak apa, aku nak tengok dia tadi. Astagfirullahaladzim. Betul kok niat nak pergi nak pergi tengok kubur Imam Syafi'i ke, Tok Guru Imam Syafi'i ke, makam Al-Lais ke, ulama-ulama ramai nak pergi situ. Nak kabarnya. Seramai-ramai tu mungkin nak tengok Firaun. Allah, suka sangat boleh tengok Firaun. You pergi gambar je kau dengan patung. Tak pandang lah. Nakal juga mu ni. Allah la ilaha illallah. Maknanya nak kabarnya hak yang lawan Nabi Musa tu Firaun tu kecil tak usah pun. Kecil sangat ayat benarnya. Tu dia. Jadi hak yang kita pelik dia mengaku dia ni orang Islam. Dia serah diri pada Allah. Itu kemuncak dia. Itu fitrah manusia. Stalin. Lenin. Hak yang komunis. Bila dia nak mati, walaupun dia tak mengaku ada Tuhan, tetapi dia nak mati, dia balik semula pada fitrah dia. Dia kata pun dia, oh my God. Oh Tuhan. Maknanya dia yang mengaku ada Tuhan. Tapi masa hidup, tak ada Tuhan. Dia je yang bermaraja dulu. Bagaimana? Dia bila nak mati, balik semula pada fitrah. Nampak tu? Firaun balik pada fitrah manusia. Tapi masa tu terlambat lah. Mana tu tak ada guna sekali penyambut dah. Kita pun gitulah juga. Tu dia minta dengan Allah Ta'ala, biar boleh taubat sebelum mati. Allahumma rzuqna taubata qabla al-maut. Ya Allah, rezekilah kami ini dapat taubat sebelum mati. Faham tu? Tak ada seorang amin bahasa sungguh. Aku doa saat ni tu. Mu sepatutnya sebut amin lah. Allah rokok lah. Doa banyak. Allahumma rzuqna taubata qabla al-maut. Baru betul. Jerkah baru ikut. Dia susah ikut. Allah la ilaha illallah. Maknanya kita minta dengan Allah beri kepada kita peluang rezeki untuk bertaubat sebelum mati. Sebab kita kena mengaku memang kita banyak dosa je tu. Memang kita buat dosa. Faham tu? Tu dia. Baik. Al-ana wa qad asayt. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين Allah Ta'ala kata al-an Hamzah tu Hamzah istifham. Sekarang ni baru. Tu maksudnya. Sekarang baru nak sedar. Gitu maksudnya. Al-an. Sekarang baru nak sedar ke diri. Sekarang baru nak sedar. Maka boleh lama dah. Ambil tu
Tak boleh nak pergi buat tahanan rumah. Tepuk tangan pamu. Kabar belum ni mu tak percaya. Ni baru mu sedar. Nak buat demonstrasi depan rumah. Wak apa dia. Barang jadi bubur dah. Ke mana? La ilaha illallah. Orang kabar dah mu tak percaya. Ni dia. Sekarang pun nak sedar. Tapi ni pun nak sedar lagi. Ke mana tu? Orang sedar lagi. Faham tu kat dia ada. Itu pendapat peribadi dia. Budak-budak muda. Gitu. Ke mana dia tu? Kita tak boleh sebab dia ni memang ikhlas dengan kita. Sebab apa dia bersama dengan hak yang sekarang? Ya sebab ikhlas ada dia. Dia tidak berpura-pura kata dia. Betul. Mu faham dia tu? Tak faham tak apa Allah la ilah. Ikhlas atas bukti apa bila kafir ni? Astaghfirullahaladzim. Ikhlas dia orang Islam. Astaghfirullahaladzim. Ikhlas kalau kafir pun tak pakar. Astaghfirullahaladzim. Siapa tak nak fikir lagu tu? Ke mana? Allah Rabbi. Apa yang mu tolak orang Islam? Duk ulu tangan dah. Mu tepis balik-balik ada. Mu cari orang yang tidak beriman. Nampak tu? Dan mu kata pula dia ni lebih ikhlas untuk berkawan. Astaghfirullahalazim. Apa hal ni? Ke mana? Mu ingatlah molek nama orang hak cakap lagu tu. Mu kabarkan anak-anak. Mu kabarkan anak cucu kita. Mu ngejaga molek orang pasal lagu ni. Faham tu? Boleh yang kata orang kafir tu lebih ikhlas daripada orang beriman. Astaghfirullah. Ke mana? Biar orang kenal. Siapa gitu sekali ustaz? Kena tunjuk orang. Ni Tuhan tunjuk ni. Ni Tuhan tunjuk watak Fir'aun ni. Nak suruh kita kenal. Ni ayat yang seterusnya. Lagi sedap lagi nak kabar ni. Sabar tu. Lepas tu, kabar kepada anak cucu kita. Jangan duduk senyap je. Faham tu? Menjaga molek ni orang ni. Faham tu? Orang ni dah hak yang kata orang Islam. Apa dia bermuka-muka orang hak kafir ni. Hak betul-betul ikhlas. Betul lah ikhlas. Ke mana je tu? Astagfirullahaladzim. Kena molek. Kena molek. Padulah. Kena ambil lah relation dengan ayat Quran. Dengan waktu semasa. Kan Quran ni baik sampai boleh guna sampai kiamat. Faham tu? Kena relate lah. Ayat Quran ni dengan situasi semasa. Kita nak follow semasa ni dengan Quran. Quran. Hak tunjuk jalan. Faham tu? Bukan Quran. Hak kena ikut. Kita kena ikut Quran. Dan nak ikut Quran kena faham. Ke mana Yusuf? Allahu Rabbi. Maka kata Allah, al-an. Sekarang baru nak sedar. Wa qad asaita qabl. Mu sebelum ni tak ada dah. Serba mereka mu jahat mu buat. Wa qad asait. Masuk asal. Maksudnya buat maksiat lah. Buat jahat. Mu lawan. Mu dahaka kepada aku. Mu tak beriman kepada Nabi Musa. Mu tak beriman kepada apa dia sampaikan kepada kamu. Wa kunta minal mufsidin. Dan mu ni sebelum ni memang kerja mu buat rosak je. Buat rosak apa bina piramid sampai hari ni. Dak utuh-utuh. Rosak apa? Bukan rosak pembangunan. Rosak dari sudut nilai kemanusiaan. Faham tak tu? Nilai kemanusiaan mu rosak dah. Sebab mu suruh manusia, semua manusia. Faham tu? Ini kerosakan kamu. Bukan rosak kerana mu runtuh situ, runtuh sini. Tak. Mu runtuhkan nilai kemanusiaan tersebut. Siapa mu suruh mereka sembah mu. Mu ngaku pula mu Tuhan. Orang hak dak ikut mu bunuh molek-molek ada. Ke mana je tu? Ini kena faham. Wa kunta minal mufsidin. Kamu ni daripada orang yang buat kerosakan dah. Tu dia. Baik. Tengok ayat dia. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Pada hari ini, kami jalan engkau hai Fir'aun berlepas dengan badanmu dan tidak bernyawa dari belakang.
Falyawma, maka pada hari ini, hari mana tu? Hari mana? Falyawm, hari apa tu? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Dalam surah Yasin tu, al-yawm tu hari apa? Al-yawm tu masuk hari ini. Hari ini tu hari apa? Kena faham. Kalau yang surah Yasin tu hari ini tu hari kiamat. Fal-yawm di sini hari yang Fir'aun binasa lah. Jangan kata hari kiamat pula. Faham tu? Kena faham konteks tu. Tu dia. Nah, fal-yawma nunajjika bi badanik. Hari ini kami telah melakukan satu benda yang menyebabkan semua orang akan ingat, kami ceraikan nyawa dan juga jasad kamu. Faham tu? Jadi tu, kami matikan kamu pada hari ini. Tujuan apa je tu? Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya orang hok mari kemudian, selepas mu mati ni, orang akan tahu inilah mercu tanda. Faham tu? Simbol, ikon orang yang derhaka pada Allah Ta'ala. Nampak tak itu? Nampak tu? Makna polisi kehidupan dia, kekuasaan, kekayaan dia, dia buat semuanya bercanggah dengan apa hak Tuhan nak. Padahalnya dia ada peluang pun untuk beriman ke Nabi Musa. Tapi dia pilih untuk buat benda jahat. Dia pilih untuk lawan Nabi Musa alaihissalam. Jadi semua orang yang sampai kiamat akan melihat kejahatan Fir'aun. Dan semuanya akan berdoa laknat kepada Fir'aun. Faham tu? Tu dia. Tak ada orang doa kebaikan pada Fir'aun. Kecuali ada kok yang buat nano. Ada ustaz tu seorang. Dia buat rombongan 20 orang pergi ziarah Mesir. Memang gilah ke piramid tu. Faham tu? Jadi orang jahil. Kata mana? Dia kata kita hari ni pagi-pagi kita pergi tengok piramid ni kubur Fir'aun. Sebab kalau pergi tengah hari ramai orang memang payah lah. Berdebu lagi apa lagi kita pergi awal-awal. Perok naiklah bah mini 20 orang kan. Perok pergi. Kita nak masuk dah ni ke kawasan piramid kubur Fir'aun kata dia. Kena ambil tiket 150 lira. Lira pula jenis Mesir. Faham tu? 150 riyal pakat bayar belaka. Bila beli tiket tu perok masuk. Mutawih pun cerita, ni banyak piramid tapi hak yang kubur Fir'aun ni, hak depan kali ni, hak mula-mula kita masuk ni. Ni dia. Ni dia antara apa ni, hak yang barang ajaib di dunia lah. Tidak butuh-butuh. Bijaknya siapa pekat orang Jepun, orang Perancis, 2 orang. Dia buat kajian cara mana boleh bertahan ni. Siapa pekat dia punya buat apa dia, arkitek dia tu buat kajian sudut dia apa semua ni. Dia buat dekat dengan Jepun dan juga di Perancis bangunan tersebut. Bangunan piramid dia panggil. Itu dia. Bila dengar cerita tu, kubur Fir'aun Al-Fatihah tu dia. Dan dia kata mana ke dia? Musuh kenapa je tu? Ni orang tak erti, tak belajar. Allah la ilaha illallah. Kejut mutawih tu. Wah, ni polok babah kata. Baca Fatihah tu. Aku kata. Nak kata aku ada. Kalau dia tipu, apa tipu? Apa tu? Takut dia cerita je, tak tahu lah. Apa tu? Baca Fatihah tengah marah. La ilaha illallah. Tu kata. Allahu Rabbi. Dia nampak sangat jahil kita ni. Jadi semua orang yang dilaknat oleh Allah, wajib kita laknat. Wajib kita laknat. Tak boleh kita puji-puji. Faham tu? Tak boleh. Barat hak Tuhan laknat, tak ada kebaikan sikit buk pun dia. Faham tu? Tu dia. Allah Rabbi. Jadi Allah Ta'ala nak suruh litakuna liman khalfaka ayah, supaya orang mari kemudian ni
Dia nampak mercu tanda ikon kejahatan, kesesatan Firaun tersebut. Tu dia. Tapi masalahnya Tuhan ni kita bimbang je tu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Mujur ada minan nas. Ada tu mujur ada minan nas. Wa inna katsiran minan nas. Mujur ada minan nas. Min ini litab'id. At-tab'id. At-tab'id maksudnya sebahagian saja. Pelik juga. Tuhan kata wa inna katsiran. Situ aja. Wa inna katsiran minan nas. Sesungguhnya banyak. Banyak tu sebahagian daripada manusia. Kan pelik tu kan. Kan pelik tafsiran dia tu. Inilah penting kita faham bahasa Arab. Wa inna katsira maksudnya manusia yang umum ramai. Minan nas sebahagian daripada manusia hok ramai-ramai tu. Nampak tu an ayatina laghafilun. Mereka itu lalai, dok ingat. Faham tu? Jadi makna je ada je orang hok tak lalai. Ada je orang hok sedar ke diri. Ada je orang nampak jahatnya Firaun tu. Faham tu? Sebahagian cebisang sahaja hok yang nampak dok sedar ke diri tu. Jadi makna nak kabarnya mudah-mudahan kita duduk dalam kumpulan hok yang tak lala lah. Faham tu? Tu dia. Tapi bila Tuhan kata wa inna katsiran laghafilun itu, akan tapi ramai, majoriti manusia itu lalai sebahagian daripadanya. Faham itu? Ada hak yang dok lalai. Faham tu? Jadi kita minta hak tu. Sebab itulah Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berdoa. Ada kata je dia dengar orang lain berdoa. Allahumma ja'alna minal qalil. Duk doa depan Kaabah. Duk tawaf Kaabah tu. Dia dengar ada orang duk berdoa. Allahumma ja'alni minal qalil. Tuhan tolonglah mu jadi aku ni daripada orang yang sedikit. Jadi dia ulang-ulangkan doa tu. Jadi Sayyiduna Umar kata, pelik orang ni. Orang lain semua nak banyak belaka, dia seorang nak kecil, nak sikit ni. Sayyidina Umar berhenti. Itu apa mu doa lagu tu? Allahumma ja'alni minal qalil. Apa mu minta sikit? Orang lain nak banyak belaka. Kata dia, wa qalilu. Mudah dengar ke? Fala sami'ta ma qalahu Allah. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Amat sedikitlah daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi aku nak daripada hak sikit itu hak yang bersyukur tu lah yang aku nak. Allah Rabbi. Nampak tu? Baca doa ni tak ada masalah. Allahumma ja'alna minal qalil. Nampak tu? Tapi comel. Allahumma ja'alna syakura wa ja'alna sabura. Faham tu? Minta dengan Allah jadi orang yang sabar, orang yang bersyukur. Nampak tu? Tu dia. Itu. Tu dia. Jadi bila Tuhan kata falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Makna ramainya manusia lala. Walaupun banyak Tuhan buat tanda-tanda kuasa dia pun, Tuhan seksa orang hak derhaka pun, tapi lala semacam. Betul tak Haji? Betul tak? Amu pun gitu juga. Bawa motor je, bawa kereta, kau accident. Ada orang accident Haji Yusuf faham tu? Kemu. Siang. Dok dia ambil ni pintu kereta dok boleh nak buka ni. Faham tu? Kapit panggil bomba. Faham tu? Panggil bomba. Nak tunggu bomba siapa pula ni saya kira lah. Faham tu? Tu dia. Siang. Faham tu? Siangnya orang accident tu. Perau. Dan lebih sikit 2 minit je. Melepasi dekat dengan hak accident tu. Nak kabur pula. Kerana Yusuf. Makna betul lah. Mana ambil ingat mereka betul sungguh tu. Masih berlaku tu je hak sedar. Siang. Betul. Sekejap bawa kereta kau.
Dan lepas tu kat tekan minyak pula. Oh, tak sedar diri pula. Ke mana? Begitulah manusia. Ke mana? Ini Tuhan kata, wa inna katsiran min nasi an ayatina laghafilun. Lama hok lala. Ramai hok lala. Faham tu? Ramai hok dak erti. Tu Tuhan kata. Wa laqad bawwa'na bani Israil مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Ayat ni Allah Subhanahu wa taala nak khabar kepada kita beberapa sifat. Beberapa sifat yang Allah Taala anugerahkan kepada kaum Bani Israel dengan rezeki, tapi ada sebahagiannya mereka itu berbalah pula, khilaf pula. Dan habis suk je Tuhan nak khabar, habis suk dia je, mu nak tahu benda hak sebenarnya, siapa yang betul je, hari kiamat. Nah, mu kata gini, hak ni kata gitu, tak ada bertemu, nuqtatul iltiqa. Tak ada boleh duduk titik pertemuan. Hak yang adanya nuqtatul infisal. Adanya titik perpisahan. Jadi akhir sekali nak tentukan siapa hak betul, siapa hak salah, hari kiamat. Faham tu? Nak tahu lebih lanjut, insya-Allah minggu depan. Itu dia. Tanda molek ajizul 93. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yusma'.